أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين صدق الله العظيم. Hai, seronoknya saya. Dapat pula main basikal pagi-pagi macam ni. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anda semua para penonton di rumah. Terima kasih kerana menjadikan rancangan Ini Manisnya Sunnah sebagai pilihan anda. Okey, saya kayuh basikal di lokasi yang sangat cantik. Ada kolam, ada apa semua ni kan. Lokasinya terletak lebih kurang 45 minit dari Kuala Lumpur di Taj Villa Sungai Lui. Kepada anda semua kalau berminat, jemputlah datang. Okey, saya berbasikal. Saya nak kongsikan dengan anda semua tentang sirah Rasulullah SAW. Kegemaran baginda di bulan Ramadan, tak kiralah bulan Ramadan atau luar bulan Ramadan, Rasulullah gemar menunggang kuda. Selain daripada itu Rasulullah memanah, Rasulullah juga berenang. Hebatnya Rasulullah. Sebab itulah kepada anda semua, jom kita banyakkan aktiviti, terutamanya aktiviti yang menyihatkan ini untuk kita menjadi orang Islam yang berkualiti. Tambah-tambah bulan Ramadan, digandakan pahala kalau kita niat ibadah. Okey, kepada anda semua, amalkan sunnah kerana manisnya sunnah. Assalamualaikum. Mana nak pergi pula ni? Dari Abu Musa radhiyallahu an, dia berkata, aku pernah memiliki anak yang baru lahir, lalu aku serahkan kepada Nabi SAW. Kemudian beliau memberinya nama Ibrahim dan mentahniknya dengan kurma, yakni mengunyahkan kurma kemudian menyuapkannya ke mulut bayi. Setelah itu, beliau mendoakannya dengan keberkatan. Lalu beliau mengembalikannya kepadaku dan dia adalah anak yang paling besar dari anaknya Abu Musa. Hadis riwayat Bukhari.